apa VCTF ni? Ya Allah, saya sebenarnya agak sangat terkejut dengan dapatan hasil khusus pada hari ini kerana saya tak pernah go through apa itu VCTF. Saya pernah lah dengar visual communication tetapi tak pernah visual communication through freehand. Di mana speaker ni menggabungkan antara communication dan juga visual ataupun kita panggil lakaran lah. Sebelum ni kita tak tahu pun macam mana nak gabungkan dan nak guna bila masa sebab kita kebanyakannya ada stigma ataupun kita dah program daripada kecil kita bercakap dan kalau melukis je. Rupanya melukis tu adalah lebih simplified. Apa yang kita imagine di dalam otak kita dan kita nak bercakap dan nak presentkan kepada orang lain tu adalah presentable rupanya lakaran tersebut. Memang sangat berbantulah VCTF ni. VCTF ni amat bagus kalau kita apply kepada pelajar juga. Bukan saja untuk orang yang bekerja tetapi untuk pelajar. Kerana apa? Bukan yang dewasa je ada masalah tapi pelajar pun ada masalah. Kita kena train pelajar tersebut dari mula lah. Kalau boleh saya memang akan apply di dalam dunia saya sebagai pensyarah. Saya memang akan terapkanlah kepada pelajar saya macam mana nak menggunakan lakaran dan juga communication. Dan memang sangat baguslah VCTF ni. Through these skills mampu melahirkan pelajar yang ada employability skill. Kerana nak dunia bekerja kita bukanlah on paper tetapi juga everything. Itu yang baguslah. Kalau ada lagi program ni saya memang nak join lagi dan saya rasa kena join lagi sekali sebab apa? Tak cukup saya rasa 2 hari ni. Saya rasa kena macam banyak kali lah. Dia kena repetitive baru kita boleh apply dan kita kena training jugalah of course. And insyaAllah kalau ada lagi tolong roja kami dan saya akan join sekali lagi. Pada mulanya saya tak faham apa kandungan kursus ni. Kita kena melukis, menyelesaikan masalah perlu melukis. Setelah saya menghadiri kursus ni selama 2 hari, saya dapati ianya banyak membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kerja saya lah. Sebab saya di bahagian pembangunan dan pusarata melibatkan banyak kerja-kerja maintenance yang mana di bawah saya ada unit mechanical, electrical dan civil. Gaya penyampaian, gaya bahasa berbeza-beza tiga-tiga unit. Jadi dengan lukisan, saya dapat terangkan kepada tiga-tiga unit dengan satu kefahaman yang sama. Bagi mereka yang belum menghadiri kursus ni, saya galakkan untuk menyertainya supaya kita dapat meningkatkan kemajuan terutamanya di UC30 ni. Dan bagi pada pelajar, saya rasa pun sesuai sebagai value added untuk mereka bekerja kelak nanti. At first, I didn't expect that drawing and visualizing techniques can be this fun and useful. And honestly, I really appreciate the content because now I was able to look at problem solving at the different perspective. Okay, it really opened my mind. Like the coach said, it's like for growth mindset. Okay, it was totally fun. A lot of sketching, melukis dan sebagainya. I really look this content of this program into new perspective. I think I'm now able to see or envision myself to be able to practice and apply this content into my daily work and even my personal matters in order to solve my problems. So thank you so much, and I really appreciate the effort for the team for putting this together and make the session engaging. And I highly recommend this session to the others out there because it's really fun, but it's useful in terms of solving your problem, especially during your daily work. So actually permulaan tu saya ingatkan macam more kepada melukis. Okay, mau kepada kesenian lah, arts. Tapi lepas dah harungi 2 hari punya modul, alhamdulillah banyak benda baru yang saya dapat capture lah. Salah satunya adalah menggunakan teknik melukis iaitu visual ni untuk kita selesaikan masalah-masalah yang kita hadap dalam kita punya organisasi lah, terutamanya kita yang sedang bekerja sekarang ni. Apa yang saya nampak adalah pendekatan design thinking ni sangat-sangat efektif dalam kita nak menyampaikan maklumat secara orang kata tanpa mengelakkan miscommunication lah yang biasa kita hadap dalam kita punya senario persiaran pekerjaan kita dengan berbagai level of pangkat jawatan kan, dan level of
education background, okey. Bila kita applykan design thinking punya method ni, iaitu VCTF dan juga VTF ni, kita dapat orang kata apa, memudahkan penyampaian maklumat ataupun kita nak fokus kepada isu semasa yang kita hadap dalam kita punya struktur organisasi tu, dan sekurang-kurangnya kita dapat orang kata apa, dapat capai kata persetujuan bersama lah. So apa yang saya boleh rumuskan adalah program 2 hari ni sangat efektif. Dan kepada semua di luar sana, sama ada di sektor awam ataupun swasta, saya menggalakkanlah untuk anda mencuba ataupun menyertai kursus ni. Okay, so kurang-kurangnya kita dapat fill in the hole lah dalam kita punya organisasi ni, apa yang kita kurang dan kita top up dan kita tambah baik dalam segi kita punya perjalanan pengurusan pekerjaan lah. Okay. Saya sebagai pensyarah juga dapat lihat pendekatan design thinking ni dapat diaplikasikan dalam PMP lah, iaitu pembelajaran juga pengajaran kita, especially untuk kita sampaikan maklumat tu lebih jelas kepada pelajar lah.